Pada tahun 222 Masihi, Liu Bei, dengan hati yang membara, memimpin puluhan ribu tentera Shu-Han. Nak balas dendam untuk Guan Yu, dia serang negeri Wu. Kem tentera dia berantai-rantai, panjang gila sampai ratusan kilometer. Nampak macam hebat, tapi bahaya besar tengah menanti. Siapa sangka, Jeneral muda Wu, Lu Wun, ada strategi genius. Dia nampak kelemahan tentera Liu Bei yang bersepah ni. Tiba-tiba, api marak membakar semua kem. Keadaan jadi huru-hara, jeritan askar kedengaran di mana-mana. Ini adalah taktik api bakar kem berantai yang dahsyat. Tentera Liu Bei kalah teruk gila, beribu-ribu mati. Liu Bei, raja yang gagah, terpaksa undur lari ke Baidicheng. Sebuah kekalahan yang mengubah nasib satu dinasti. Sejarah takkan lupa pertempuran Yiling.